kata Tuan Mentor, hadir MDC 4 kali berturut-turut, Tuan Puan akan capai 1000 frontline aktif. Akhirnya, saya jumpa Big White dan buat decision untuk all out buat bisnes public go ni. Nak berjaya seperti kami, jangan takut nak berimpian besar. Lagi besar, lagi bagus. Dalam ratusan training yang kita hadir, MDC ialah tempat di mana lahirnya seorang achiever. Achievers pun ada ujian dan dugaan mereka. Kalau mereka mampu hadapi, anda semua pun pasti boleh. Dalam MDC, saya dapat berjumpa dengan para achievers dan dapat belajar banyak tips kejayaan bisnes mereka. MDC dah bantu saya untuk buat bisnes public go dengan mindset yang full time walaupun saya masih ada kerja hakiki. Bermula dengan menyimpan emas, hari ini saya berjaya capai passive income minimum 5 ke 10 ribu sebulan tanpa perlu pergi kerja. Betul kata Tuan Mentor, hadir MDC 4 kali berturut-turut, Tuan Puan akan capai 1000 frontline aktif. Akhirnya, saya jumpa Big White dan buat decision untuk all out buat bisnes public go ni. Nak berjaya seperti kami, jangan takut nak berimpian besar. Lagi besar, lagi bagus. Dalam ratusan training yang kita hadir, MDC ialah tempat di mana lahirnya seorang achiever. Achievers pun ada ujian dan dugaan mereka. Kalau mereka mampu hadapi, anda semua pun pasti boleh. Dalam MDC, saya dapat berjumpa dengan para achievers dan dapat belajar banyak tips kejayaan bisnes mereka. MDC dah bantu saya untuk buat bisnes public go dengan mindset yang full time walaupun saya masih ada kerja hakiki. Bermula dengan menyimpan emas, hari ini saya berjaya capai passive income minimum 5 ke 10 ribu sebulan tanpa perlu pergi kerja. Betul kata Tuan Mentor, hadir MDC 4 kali berturut-turut, Tuan Puan akan capai 1000 frontline aktif. Akhirnya, saya jumpa Big White dan buat decision untuk all out buat bisnes public go ni. Nak berjaya seperti kami, jangan takut nak berimpian besar. Lagi besar, lagi bagus. Dalam ratusan training yang kita hadir, MDC ialah tempat di mana lahirnya seorang achiever. Achievers pun ada ujian dan dugaan mereka. Kalau mereka mampu hadapi, anda semua pun pasti boleh. Dalam MDC, saya dapat berjumpa dengan para achievers dan dapat belajar banyak tips kejayaan bisnes mereka. MDC dah bantu saya untuk buat bisnes public go dengan mindset yang full time walaupun saya masih ada kerja hakiki. Bermula dengan menyimpan emas, hari ini saya berjaya capai passive income minimum 5 ke 10 ribu sebulan tanpa perlu pergi kerja. Betul kata Tuan Mentor, hadir MDC 4 kali berturut-turut, Tuan Puan akan capai 1000 frontline aktif. Akhirnya, saya jumpa Big White dan buat decision
untuk all out buat bisnes public go ni. Nak berjaya seperti kami, jangan takut nak berimpian besar. Lagi besar, lagi bagus. Dalam ratusan training yang kita hadir, MDC ialah tempat di mana lahirnya seorang achiever. Achievers pun ada ujian dan dugaan mereka. Kalau mereka mampu hadapi, anda semua pun pasti boleh. Dalam MDC, saya dapat berjumpa dengan para achievers dan dapat belajar banyak tips kejayaan bisnes mereka. MDC dah bantu saya untuk buat bisnes public go dengan mindset yang full time walaupun saya masih ada kerja hakiki. Bermula dengan menyimpan emas, hari ini saya berjaya capai passive income minimum 5 ke 10 ribu sebulan tanpa perlu pergi kerja. Betul kata Tuan Mentor, hadir MDC 4 kali berturut-turut, tuan-puan akan capai 1000 frontline aktif. Akhirnya, saya jumpa Big White dan buat decision untuk all out buat bisnes public go ni. Nak berjaya seperti kami, jangan takut nak berimpian besar. Lagi besar, lagi bagus. Dalam ratusan training yang kita hadir, MDC ialah tempat di mana lahirnya seorang achiever. Achievers pun ada ujian dan dugaan mereka. Kalau mereka mampu hadapi, anda semua pun pasti boleh. Dalam MDC, saya dapat berjumpa dengan para achievers dan dapat belajar banyak tips kejayaan bisnes mereka. MDC dah bantu saya untuk buat bisnes public go dengan mindset yang full time walaupun saya masih ada kerja hakiki. Bermula dengan menyimpan emas, hari ini saya berjaya capai passive income minimum 5 ke 10 ribu sebulan tanpa perlu pergi kerja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir pada exclusive session kita pada malam ni, which is malam untuk saya berkongsi kepada kalian apa peluang bisnes bersama dengan Public Gold. Okey, alamak. Teacher Su, sorry. Overtake pula. Excited untuk share dengan diorang. Okey, so lepas kepada Teacher Su dulu. Tak apa. Terkejut saya. Tukar position pula. Itulah tu, kita excited kan nak berkongsi dengan diorang malam ni. Okey, Teacher Su. Excited ni dari pukul 8 Cikgu Ayu kita ni. Okey, selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana meluangkan masa hadir ke sesi Business Opportunity Preview kita. Okey, pada hari ini. So, nama saya Puan Shuganti dan saya akan mengendalikan sesi kita pada malam ni ya. Bukan Teacher Ayu tadi. Okey, Teacher Ayu sebenarnya yang akan menjadi speaker. Okey, baiklah. Sebelum kita bermula ya, saya nak para hadirin, supaya put your telephone into silent mode first lah, supaya kita dapat concentrate betul-betul sesi pada malam ini. Okey, dan juga kalau boleh saya nak setiap peserta kita untuk on camera, supaya anda boleh lebih fokus dan speaker juga akan lebih excited lah untuk share, sebab bila tengok anda semua fokus, lagi banyaklah sharing yang speaker akan sharekan pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi to the session, saya nak minta para peserta untuk buka mic dan perkenalkan diri supaya kita boleh kenal setiap peserta yang join sesi kita pada malam ini. Okey, boleh tak saya mulakan dengan Encik Syahmi? Boleh unmute dan perkenalkan diri. Okey, dan nama, state mana, umur, pekerjaan dan siapa yang invite. Saya.
Nama Syahmi. Lepas tu saya duduk kat Terengganu. Kerjaan. Ya. Kerjaan sekarang saya buat part-time rider je. Grab driver. Ya betul. Rider. Oh, rider. Okey. Umur berapa? Umur saya 26 tahun ni. Okey, tahun ni 26. Siapa yang invite Cik Syahmi hari ni? Saya Kak Alin ada, Kakak Alin. Kak Alin. Tengok. Siapa? Kak Alin. Kakak Alin. Kak Ali. Kak Alin. Kenal ke Cik Ayu? Okey, tak apa. Nanti mungkin boleh type dalam comment section lah. Cik Syahmi punya ni. Introducer siapa, nama semua. Ya. Okey, terima kasih Cik Syahmi. Okey, sebab join sesi kita. Okey, terima kasih juga sebab berkongsi perkenalkan diri ya. Okey, next saya nak minta Cik Intan. Cik Intan. Cik Intan ada? Okey, Cik Azman boleh perkenalkan diri? Tolong tekan mic, unmute. Saya Azman daripada Kelantan. Okey. Cik Azman umur berapa? Umur 45. Okey, pekerjaan? Pekerjaan peniaga. Okey, siapa introducer yang invite Tuan Azman hari ni? Azim Alif. Oh, Tuan Azim. Okey. Terima kasih Tuan Azman berkongsi. Okey. Okey, seterusnya saya nak minta Cik Akmal. Cik Azman boleh mute? Azim. Okey. Okey. Cik Akmal, boleh tak buka mic? Okey. Cik Akmal ada ke? Sebab penting ya sesi kita. Cik Akmal, boleh buka mic. Okey, boleh berkongsi nama, stay mana, umur. Kamera boleh buka ke Tuan Cik Akmal? Okey, sementara kita tunggu, next saya pergi ke peserta seterusnya. Cik Priyanka. Cik Priyanka. Hai. Okey, Cik Priya boleh perkenalkan diri? Okey, hai. Nama saya Priyanka. Saya umur 32 and I'm a housewife. Okey, stay mana and siapa yang Saya asal daripada KL tapi sekarang duduk JB. My coach is Cikgu Syukempila sendiri. Okey. Okey, terima kasih Ms. Priya. Okey, next tadi saya nampak Cik Roselyn. Cik Roselyn boleh perkenalkan diri? Dah hang kot. Cik Roselyn? Okey, tak apa. Siapa yang tak dapat untuk unmute mic, boleh tolong type dekat comment section nama, umur, pekerjaan, stay mana dan juga siapa yang invite tuan puan hari inilah untuk sesi kita. Okey, sebab apa kita nak tahu jugalah peserta kita pada hari ini supaya senang nanti speaker kita untuk membuat perkongsian. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi jauh, saya nak bertanya satu soalan ya. Kalau hari ini, income kita berhenti, berapa lama kita boleh bertahan? So ada di antara kita yang bekerja, ada di antara kita yang housewife. So
walau bagaimanapun apa jua pekerjaan atau background kita, kalau income kita ataupun income suami kita hari ini berhenti, berapa lama kita boleh bertahan? Jadi ramai orang mereka ada income tetapi tiada simpanan yang betul. Jadi sebab itu sesi hari ini sangat penting dan tuan-puan yang menyertai sesi kita ni memang sangat-sangat bertuah sebab dapat belajar daripada seorang speaker yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidang simpanan emas dan telah membantu ramai orang yang mengubah cara mereka menguruskan kewangan mereka. Dan juga beliau kini masih bekerja sebagai seorang cikgu dan telah membimbing lebih 2,000 orang penyimpan emas secara direct dan juga mempunyai 8,000 penyimpan emas di dalam empire beliau. Pencapaian tertinggi beliau kini mencapai satu tiket ke Budapest VVIP trip yang dianjurkan oleh Public Gold. So dengan segala hormatnya saya ingin menjemput speaker kita pada hari ini, Cikgu Ayu Syafiqah, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada tuan-puan pada malam ni yang hadir pada exclusive session kita pada malam ni. Okay, yang ni baru official saya start tuan-puan. Sebab tadi saya overexcited nak share dengan tuan-puan. Saya lupa malam ni kita bersama dengan Teacher Su, seorang guru daripada Johor tuan-puan. Seorang guru dekat Johor. Tapi sekarang ni pun beliau akan bersama dengan saya. Kami sama-sama guru tuan-puan. Bulan 8 nanti kami akan pergi ke Budapest. Yang Public Gold Taja 100%. So kalau tuan-puan malam ni hadir dijemput oleh Teacher Su untuk tahu peluang bisnes bersama dengan Public Gold ni, bermaksud tuan-puan adalah belajar dengan orang yang betul. Sebab bila kami nak berkongsi kepada penyimpan emas kami ni, apa potensi yang ada dekat Public Gold, semestinya kami dah filter dulu. Orang yang selected, kami nak invite, kami nak ajak untuk berkongsi kepada kalian semua. So that's why awal-awal tadi Teacher Su dah remind kepada semua tuan-puan jugalah untuk on camera. Lepas tu supaya kita boleh ada interaksi dua hala. Saya nampak tuan-puan, tuan-puan nampak saya. Ada soalan nak tanya, tulis dekat ruangan komen. Alright. Sebab saya nampak ada beberapa lagi yang off camera. Tuan-puan, kalau boleh mohon on camera lah. Supaya kita boleh, orang kata lebih dekat lah untuk berkongsi semasa sesi ini berlangsung lah. So saya akan share saya punya screen dulu. Alright. So tuan-puan malam ni, sekejap so malam ni saya akan berkongsi kepada tuan-puan macam mana cara untuk kita capai kebebasan kewangan bersama dengan Public Gold. Which is saya yakin ada dekat sini macam Tuan Syahmi tadi buat part time sebagai rider. So macam Cik Roselyn, dia seorang guru. Tuan Azman, business owner. Tapi at the certain points kita akan mencari juga macam mana untuk kita capai financial freedom. Dan saya akan share juga dalam saya punya sharing pada malam ni, what is the definition of financial freedom? Apa itu kebebasan kewangan sebenarnya? So tuan-puan, saya macam yang Teacher Su perkenalkan sebentar tadi, saya Cikgu Ayu. Saya berasal daripada Sarawak tuan-puan, tapi saya berhijrah sebab saya mengajar dekat KL. Dan saya kini dah bantu lebih daripada 2,000 orang penyimpan emas di bawah bimbingan saya dan juga suami lah. So tuan-puan, saya yakin dekat dalam ni macam Tuan Syahmi, Tuan Azman, ada yang diajak oleh Tuan Azim, ada diajak oleh Teacher Su. Saya yakin kalian semua dah simpan emas bersama dengan Public Gold. Dan saya sangat yakin kalian pun one of the penyimpan emas yang sangat konsisten menabung emas bersama dengan Public Gold. Kalau kalian tak konsisten, introducer tuan-puan tak akan ajak untuk tengok apa lagi potensi yang ada bersama dengan Public Gold. So biasanya kita dengar pasal penyimpan emas, macam mana nak kaya dengan emas, untung dengan emas. Tapi sebenarnya ada lagi satu peluang yang Public Gold sediakan, which is peluang untuk kita jadi dealer Public Gold. Ataupun ada orang panggil sebagai token emas dan sebagainya. Itu adalah gelaran-gelaran yang tak official lah. Kita akan sebut sebagai dealer Public Gold, which is kita buat emas. Tapi adakah bila kita buat bisnes Public Gold ni, kita kena jual emas? Adakah kita kena COD emas?
Adakah kita kena sampaikan bawa bawa emas tersebut kepada customer kita? Okey. So saya akan share kepada Tuan Puan. So Tuan Puan, ini adalah one of the ilmu yang Tuan Puan saya rasa dah tahu dah. Bila kita nak untung dengan simpanan emas, Tuan Puan yang pertama kena simpan emas tu lama lah. Bukannya setakat sebulan 2 bulan. Kena simpan emas tu minimal 2 tahun naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Puan kena simpan dalam jumlah yang banyak. Bermaksud kena konsisten simpan dalam bentuk emas. Bukannya simpan sekali je terus tak simpan dah. Okay, so ini adalah one of the feedback penyimpanan emas saya, which is beliau pada tahun 2023 sekitar itulah. Okay, dia simpan emas 250 gram untuk bisnes beliau. Okay, which is penyimpanan emas saya yang ni sebenarnya dia buat bisnes tempe dekat Johor. Tapi dia simpan keuntungan bisnes dia dalam bentuk emas 250 gram. Okey, dan masa dia beli dalam sekitar 2 tahun lepas bernilai 92,000 je untuk harga emas 250 gram tersebut. Dan pada hari ni harga emas tu kalau kita jual sekalipun kita akan jual pada harga 146,000. Bermaksud penyimpan emas saya ni dalam masa 2 tahun sahaja dia dah untung sebanyak RM53,000. Ataupun 57% dalam masa 1 tahun. Itu semua orang tahu Tuan Puan. Cara untuk kita kaya dengan emas. Which is kalau kita simpan 1 gram selama 10 tahun, mustahil untuk kita untung dengan banyak. Mustahil untuk kita kaya. Untung mungkin RM1 2, tapi bukan kaya. Okay, kalau kita simpan sekalipun RM100 dekat akaun gap 0.2 gram 10 tahun lepas. Hari ni kita ada lagi 0.2 gram. Baru kita dapat dalam 100,5. Kaya tak? Kita tak kaya pun Tuan Puan. Tapi adakah kita untung? Kita tak untung juga. Sebab kita tak ada emas yang banyak. Okay, so bila kita simpan emas bersama dengan Pak Bligo ni, especially emas fizikal ni, kita kena konsisten menabung jumlah yang banyak and then for the long term lah. Okay, tetapi Tuan Puan, ada lagi satu peluang yang orang jarang explore bersama dengan Pak Bligo, which is untuk kita buat bisnes Pak Bligo bersama-sama. Okay, so macam mana orang kira keuntungan bersama buat bisnes public ni? Ataupun orang kata dalam bahasa mudah yang kalian boleh faham, macam mana nak kira gaji kita bersama dengan public goal ataupun income, royalty kita bersama dengan public goal. Okay, yang pertama, Tuan Puan kena bantu penyimpanan emas Tuan Puan, simpan dalam bentuk emas. Macam yang apa yang Tuan Puan nampak kepada upline Tuan Puan buat lah. Buat live, buat konten, bantu penyimpan emas, simpan 100, 200, 1 gram, 10 gram, 100 gram. Okay? Bila masa kita bantu penyimpan emas kita untuk simpan dalam bentuk emas, Public Gold, dia akan bayar royalty kepada kita dalam bentuk gaji setiap 20 hari bulan. Dia tak sama macam bisnes dropship yang kita mungkin Tuan Puan pernah buat sebelum ni. Okay, dropship mungkin kita jual satu produk, kita terus dapat RM2, RM3 satu produk. Tapi Public Gold tidak. Dia akan kumpulkan semua sekali kita punya income tu dan masuk 20 hari bulan setiap bulan. Tanpa miss kalau macam kerja kerajaan kan mungkin ada tarikh 20 hari bulan, 25, 23. Tapi bila kita buat bisnes Public Gold, income dia fix akan masuk ke dalam akaun bank kita 20 hari bulan. Okay, dan sebagai contoh, kalau penyimpan emas kita simpan 100 gram, katakanlah Tuan Syahmi, Tuan Azman, tiba-tiba dapat bantu penyimpan emas, simpan 100 gram, kita akan dapat RM1,242 ke dalam akaun bank kita 20 hari bulan. Adakah kita perlu hantar kepada customer 100 gram tersebut? Tidak. Sebab Public Gold dah buat satu SOP untuk customer kita sendiri collect order tersebut dekat mana-mana branch yang mereka pilih. Apa tugas kita? Bantu sehingga penyimpan emas kita dapat 100 gram tersebut dekat tangan. Dan Public Gold akan bayar royalty kepada kita. Okay, itu cara untuk kita untung dengan bisnes emas Public Gold ni. Okay, so bila kita jadi dealer Public Gold ni Tuan Puan, ada a few title dealership, pangkat dealership yang Tuan Puan boleh tahulah yang saya akan kongsikan juga pada malam ni. Which is yang pertama sekali adalah normal dealer. Bila Tuan Puan bergelar normal dealer, Tuan Puan akan dapat 1% daripada Public Gold. Okay, sebagai contoh, kita bantu penyimpan emas kita alihkan RM60,000. 1% kita dapat lebih kurang RM600 sebagai income. Okay, yang kedua adalah priority dealer, 1.5%. Kalau kita bantu penyimpan emas kita alihkan RM60,000, kita akan dapat around RM900.
Okey, dan pangkat yang tertinggi adalah master dealer, which is kita akan dapat 2% daripada income kita dalam setiap 20 hari bulan. Okey, saya nak tanya kepada Tuan Puan, dalam sambil saya berkongsi kan, Tuan Puan rasa 1 ke 2% tu banyak ke sikit? To be honest, secara jujurnya. Mungkin Tuan Puan pernah buat bisnes yang lain sebelum ni. Kalian rasa 1 ke 2% ni banyak ke sedikit? Kalau kita dengar-dengar nilai, kalau kita dengar-dengar 1% je ke, 2% je ke, cuba komen. Saya nak tahu pendapat Tuan Puan terhadap apa yang saya cuba kongsikan. Tuan Akmal kata banyak. Tapi ada yang saya pernah berkongsi sebelum ni, mereka kata sedikit. Sebab apa? Mereka buat bisnes lain, mereka dapat 20%. Mereka dapat 15%. Mereka dapat 10%. Tapi dengan Public Gold, kita dapat 1 ke 2% je. Sikit ke banyak? Cik Intan kata sikit. Tapi bila kita renungkan semula Tuan Puan, kita buat bisnes emas. Okey, adakah orang akan berhenti simpan dalam bentuk emas? Tak, Tuan Puan. Okey, kalau kita nampak nenek moyang kita dulu ke kan, mereka simpan dalam bentuk emas. Emas perhiasan, emas 999, mereka simpan. Adakah mereka stop simpan dalam bentuk emas masa harga tengah tinggi hari tu 700 lebih awal tahun? Tak, mereka tak stop simpan dalam bentuk emas. Mereka still juga menabung dalam bentuk emas. Bermaksud apa? Bermaksud bisnes Public Gold ni bisnes evergreen, Tuan Puan. Okay, kita nampak je 1-2% tu sedikit. Tapi bayangkan kalau kita bantu penyimpan emas kita, alihkan 5 juta ringgit ke dalam bentuk emas. Macam minggu ni kan, hari Isnin hari kot, tak silap saya. Ada seorang penyimpan emas dekat Johor, dia alihkan 10 kilogram. Aset syarikat, 5.6 juta. So, kalau 5.6 juta darab dengan 2%, Tuan Puan buka kalkulator, cuba kira. Berapa income yang Tuan Puan akan dapat? Tak perlu COD kepada customer. Tak perlu nak hantar kepada customer. Sebab Public Gold yang uruskan semua. So, cuba kira-kira balik. Tuan Puan rasa 1 ke 2% ni sikit ke banyak? Okay? So, saya akan sharekan macam mana cara untuk kita jadi dealer emas ni. Okay, so caranya sangat mudah. Which is, Tuan Puan hanya perlu bantu penyimpan emas untuk bantu simpan 1 gram sebulan sahaja. Ada 1,000 orang simpan 1 gram 1 bulan. Income Tuan Puan tak kurang daripada 500 sebulan. Contoh macam Teacher Su. Teacher Su dia dah bantu hampir 2,000 orang penyimpan emas. Dan Tuan Puan, income beliau dengan Public Gold tak kurang 10,000 sebulan. Sebab apa? Teacher Su dalam empire beliau sendiri pun dah ramai insan-insan yang berjaya. Capai income minimum lah RM5,000 sebulan. Bermaksud apa? Tuan Puan tak perlu pergi kerja dah. Okey, Tuan Puan cuba gaji seorang guru pun, macam saya kan, cikgu, Teacher Su, siapa lagi cikgu tadi? Cik Lin, saya nampak dia seorang guru kan. Gaji cikgu berapa je Tuan Puan? RM2,500 je sebulan. Macam saya kan, ambilan SPA tahun lepas. 2,500 je kita punya basic. Campur dengan itu, campur dengan ini, dapatlah dalam RM3,000. Tapi buat bisnes Public Gold betul-betul ni. Buat betul-betul, kita bantu masyarakat ada simpanan emas. Kita bantu mereka ada tabungan. Orang daripada tak ada saving, terus ada saving. Daripada tak tahu macam mana nak capai matlamat mereka. Nak pergi umrah, nak pergi haji, terus boleh capai matlamat mereka dengan emas. Kita bantu penyimpan emas kita, kukuhkan kewangan mereka, kita dapat income daripada Public Gold. Sangat fair and square. Okay, kita introducekan Public Gold kepada masyarakat. Public Gold bayar royalty kepada kita. 2% insentif. Okey, RM5,000. Saya nak tanya Cikgu Lin lah. Cikgu Lin dekat Sabah kan? Cikgu Lin rasa, kalaulah kita ni ada RM5,000, Cikgu Lin, tak perlu pergi kerja ni. Kerja dekat handphone je, bantu penyimpan emas, jawab mesej penyimpan emas. Cikgu Lin rasa Cikgu Lin nak lagi tak jadi cikgu? To be honest. Kalau ada RM5,000 sebulan ni. Mungkin Fikir dua kali kan? Fikir 2 kali kan, betul tak? mungkin masih bekerja. So bermaksud sebenarnya bisnes Public Gold ni kalau tanya dekat Teacher Su sekalipun, Teacher Su pun saya sangat yakin lah beliau sendiri pun on the way, sikit je lagi Tuan Puan nak buat bisnes Public Gold secara full time. Okay, so contoh macam siapa lagi dalam kita punya live ni, Tuan Syami. Tuan Syami buat kerja part-time rider. Seminggu kira-kira dapat berapa? Taklah seminggu lah, sehari. Sehari kira-kira dapat berapa? Income daripada rider tu. Sehari 1,500. 100,500. Konsisten tak 100,500? Ataupun pernah dapat lebih kurang?
Tak konsisten lah. Tak konsisten Saya, juga. saya kerja 15 hari je. 15 hari. Tapi kalau tak kerja ada income tak? Tak ada. Tak ada kan? So, Tuan Syami kerja sendiri buat rider tu daripada pagi ke petang, tengah hari? Dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Kadang kalau hujan, buat juga ah. Hujan buat agak. Hujan buat juga. Tapi buat bisnes public ni Tuan Syami, kita pegang phone je. Macam betul. yang Tuan Syami nampak dengan upline leader kan. Tengok Tuan Azim, tengok siapa lagi FMD kita. Buat dekat phone je. Buat live, tahu-tahu ada penyimpanan emas. Suruh lock 100 gram. Suruh lock 1 kilogram. Tak perlu nak pergi kerja, hujan panas, kita duduk rumah. Macam tu. So, sangat seronok. Okay, saya berkongsi kepada tuan-puan sebab saya dah rasa sendiri bagaimana ada ekstra RM5,000 sebulan. Wak Imas saya seorang guru. Okey, seorang guru masuk gaji macam tu kan bulan 7 sekarang ni. Gaji masuk pagi tadi 23 hari bulan. Hari ni masuk gaji seorang guru. Tapi 20 hari bulan hari Selasa hari tu, hari Isnin hari tu, kami dah dapat dah income daripada Public Gold. Which is saya tak usik pun gaji saya sebagai seorang guru tu. Sebab income Public Gold masuk lebih awal daripada income daripada cikgu. Nampak tak? Okay, so ini ada income one of the team. So which is saya punya husband sendirilah. Saya tunjukkan income statement daripada husband saya sendiri buat bisnes Public Gold. Okay, husband saya ni tuan-puan, dia buat bisnes daripada zaman dia belajar lagi. Masa dia degree dekat UPM 2019, dia dah buat bisnes Public Gold dah. Dia dah start, income pertama dia RM54. Mungkin ada orang kata banyak, ada orang kata sikit. Ialah RM54 je kan. Tapi bayangkan RM54 ni kita dapat tanpa kita perlu pergi kerja. Macam saya pun zaman saya belajar dekat UPSI dulu, saya buat banyak kerja part time. Habis je kelas dekat UPSI terus pergi buat kerja part time. Tapi bayangkan RM54 ni kita dapat tanpa kita perlu pergi kerja. Bermaksud dalam bahasa mudah, goyang kaki lah. Goyang kaki masuk 50. Siapa tak suka kan? Okay. So, yang kedua. Selepas 5 tahun dia buat bisnes Public Gold. Membina bisnes Public Gold ni tuan-puan, dia dapat income RM3,000 sebulan. Tanpa perlu pergi kerja. Which is masa ni husband saya tengah sambung master dekat UPM. Tapi seorang student ada income RM3,000. Bagi saya sangat banyak. Okay. Sebab dia tak perlu pergi kerja. Tak perlu macam orang lain. Bangun pagi, lepas tu kena paksa badan pergi kerja, lepas tu balik petang burn out sebab stres dengan rakan sekerja. Macam saya stres dengan student sekarang. Tapi husband saya tak perlu pun. Dia dapat income ni hasil dia bantu penyimpanan emas dia sahaja. Okay. Lepas tu, tahun lepas, ini adalah income beliau pada bulan April tahun lepas. Selepas hampir 6 tahun beliau membina bisnes bersama dengan Public Gold, income beliau finally capai 5 angka lah, hampir 5 angka sebulan. Tanpa perlu pergi kerja. Bermaksud apa tuan-puan? Bermaksud, bisnes Public Gold ni sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu fokus bantu penyimpanan emas supaya mereka kaya dengan emas. Mereka kaya, kita pun kaya juga. Sebab bila masa penyimpanan emas kita kaya, penyimpanan emas kita ada banyak saving emas, automatically kita punya sale tu sale punya banyak lah. Dan Public Gold pun akan bayar banyak kepada kita. So saya yakin, saya sangat yakin lah macam Teacher Su sendiri, seorang guru. Walaupun Teacher Su dah berkhidmat lebih daripada 10 tahun sebagai penjawat awam. Teacher Su, saya rasa gaji dia tak sampai kan RM10,000 sebulan penjawat awam, betul tak? Tak sampai kan? Tak. Tak sampai. Saya rasa income Public Gold lebih tinggi Teacher Su daripada Public Gold ni. Daripada Public Gold pula, daripada income dia sebagai seorang guru. Tengok Teacher Su tuan-puan, dia seorang guru, dia happy buat bisnes Public Gold ni. Sebab apa? Especially kan, kita kalau perempuan-perempuan ni, kita tak suka serabut lah. Kalau macam saya, dalam bahasa mudah, kita tak suka serabut. Kita jumpa student ni tuan-puan, kita rasa macam, ya Allah, dengan perangai tak siap homework lagi, dengan mengadu itu ini macam budak kecil kan. Tapi kita buat bisnes Public Gold ni, kita just attend customer kita dekat handphone je. Ada masalah nak withdraw emas, kita bantu. Ada masalah nak lock emas, kita bantu. Ada masalah nak update profile, kita bantu. Itu je tugas dealer sebenarnya. Lepas tu kita buat live. Lepas tu kita buat content. Tapi income RM10,000 sebulan. Seronok tuan-puan. Tak perlu nak hadap hujan panas hari-hari. Okay? So bukan itu je lah. Dan ini adalah income daripada tim kita sendiri. Which is ada yang dapat RM1,600 sebulan. Ada yang dapat RM9,000 sebulan.
Ada yang pernah dapat sampai 20,000, 30,000 sebulan bersama dengan Public Gold. Ini bukan fantasi ya tuan-puan, ini bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita betul. Okey, kalau tuan-puan nampak sekalipun, ini tak boleh nak buat ni dengan AI. Okey, resit-resit bank-bank semua ni tak boleh nak buat dengan AI. Ini adalah cerita sebenar yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan, which is business Public Gold ni kita buat betul-betul. Dalam masa 2 tahun sahaja, saya jamin income tuan-puan kurang daripada 5,000, income tuan-puan akan lebih daripada RM5,000 sebulan. Sebab Teacher Su sendiri pun tuan-puan, beliau capai RM5,000 pertama bersama dengan Public Gold dalam masa kurang setahun. Lepas 2 tahun buat bisnes Public Gold, terus fly pergi Budapest hujung bulan 8 ni. Saya sebagai seorang guru tuan-puan, cikgu ni sangat susah nak cuti. Okay, kita banyak cuti. Cuti sekolah kita banyak. Hujung tahun kita ada sebulan, ada lagi seminggu. Tapi in real case scenario, kita nak cuti betul-betul. Kita nak spend masa dengan family. Susah tuan-puan. Tapi Teacher Su sendiri, setahun buat bisnes Public Gold, dah pergi Indonesia, Public Gold sponsor. 2 tahun buat bisnes Public Gold, dah pergi ke Budapest hujung bulan 8 ni. Tahun depan, saya sangat yakin Teacher Su dengan suami akan pergi ke Norway sama-sama. Bayangkan seorang guru buat bisnes Public Gold sampai setiap tahun boleh bercuti dengan bercuti bersama dengan Public Gold. Which is benda tu bukan biasa-biasa. Okay, kalau kita buat bisnes sebelum ni pun tuan-puan, saya pernah buat bisnes topoki, Chokoja semua. Tak ada pun yang offer dekat saya pergi Norway, pergi Budapest, pergi Switzerland. Tak ada tuan-puan. Tapi Public Gold ni dia offer kita bantu penyimpanan emas kita alihkan 3 juta setahun. Dia sponsor kita. Pergi ke Budapest. Pergi ke Norway tahun depan. Pergi ke Tokyo. Tahun lepas, tim Public Gold pergi ke Cape Town. Dekat South Africa. Seorang Public Gold spend dekat kita 30,000 tau. Okay, bukan saja income. Siap dapat percutian percuma lagi. Okay, so kalau kita rasa kita suka bercuti, this business is for you. Okay, sebab tak perlu nak fikir dah, nak bawa pasport je nanti. Okay, so income ni lah yang tuan-puan akan dapat bersama dengan Public Gold once tuan-puan dah buat bisnes tu betul-betul. Okay, join training dengan kami. Lepas ni saya tunjukkan apa training yang kita ada. Semua tuan-puan, kita dah sediakan kepada anda untuk kita buat bisnes sama-sama. Nak join training? Murah tuan-puan. Lepas ni saya tunjukkan. Nak ada circle yang sama-sama berjaya. Nak jumpa cikgu-cikgu yang dah berjaya? Murah tuan-puan. Lepas ni saya tunjukkan macam mana. Okay, so next. Sebagai seorang yang bekerja, saya sangat yakin tadi saya nampak kan, semua bekerja dalam ni. Ada buat bisnes, ada yang buat part-time rider, cikgu dan sebagainya. Ini adalah 4 ultimate rewards yang tuan-puan akan dapat bila kita buat bisnes bersama dengan Public Gold. Bukan sahaja income bukan sahaja income, tapi ada lagi hadiah-hadiah lain yang Public Gold sediakan kepada kita. Okay, so yang pertama, bila tuan-puan buat bisnes ni, tuan-puan akan capai financial freedom. Bermaksud tak bekerja pun ada duit. Itu yang saya ulang daripada awal sesi tadi sampailah sekarang. Tak kerja ada duit. Sebab apa? Tugas kita bantu penyimpanan emas kita online je. Bantu selesaikan masalah mereka. Ada masalah kita selesaikan. Sebab apa? Income kita dah banyak. So pendapatan kita dah lebih daripada kos sara hidup kita. Bermaksud juga kita akan capai financial freedom. Tak perlu risau dah hujung bulan. Nak cekau duit dekat mana. Tengah bulan, ada lagi benda yang tak bayar. Kita tak perlu risau. Sebab income kita dah banyak. Kos sara hidup tu tuan-puan, contoh kalau kita dah bekerja kat income 10,000. Saya rakin lah, dekat KL ni pun mustahil lah untuk kita ada kos sara hidup melebih-lebih sampai 10,000, 20,000 sebulan. Okay? Sebab dekat bandar KL ni pun banyak kemudahan yang disediakan. Okay? So, the second one, tuan-puan akan capai time freedom. Bermaksud, kita tak perlu nak bekerja dengan bos dah. Okay. So, kita ada masa kita sendiri. Okay, katakanlah kita bangun pukul 5, kita nak buat live. Kita dah bantu penyimpanan emas kita. Sebab itu rutin. Lepas tu, katakanlah pukul 10, kita nak pergi office. Macam saya kan, pukul 10 pagi, saya pergi office dekat TRX. Lepas tu, tengah hari, katakanlah tak nak rehat pukul 2. Rehat pukul 12 tengah hari. Sebab kita tak terikat dengan bos. Kita tentukan masa kita sendiri, kita nak buat apa. Semua orang ada 24 jam. Tapi tak semua orang boleh occupied 24 jam sebaiknya. Okay, macam kita bekerja. Pukul 6 pagi sampai pukul 3 petang. Macam saya kat sekolah. 6 pagi sampai 3 petang. Saya kena kat sekolah. Saya tak buka pun handphone bisnes saya. Saya tak buat bisnes pun tuan-puan ketika pagi. Sebab saya terikat dengan waktu kerja saya.
Saya terikat dengan kelas-kelas saya. Kena jumpa student, kena selesaikan masalah-masalah student. Tapi selepas itu tuan-puan, saya akan rasa happy sebab saya boleh buat bisnes public go ni. Okey, itu adalah jiwa kita lah. Okey. So ini adalah antara tim kita, leader-leader kita, Tuan Azim dengan Cik Oda yang dah capai time freedom dengan financial freedom. Bayangkan tuan-puan, mereka sponsor satu family buat pergi umrah. Satu orang tuan-puan, umrah yang selesa saya survey, lebih kurang 13,000 ke 14,000. Itu yang paling selesa. Which is hotel kita sangat dekat dengan Mekah tu. Okey. Tapi tak semua orang mampu tuan-puan untuk sponsor satu family 14,000. Kalau kita ada 10 orang yang nak pergi dengan kita kena sponsor 140,000. Berapa lama kita kena bekerja untuk dapatkan 140,000 tu? Dan saya sangat yakin kita sebagai penjawat awam mungkin kena kerja 5 ke 6 tahun untuk dapatkan 140,000 kalau tak belanja duit gaji. Masalahnya adakah kita tak belanja duit gaji kita? Okey, kita akan belanjakan untuk bayar komitmen dan sebagainya. So mereka ni tuan-puan, leader-leader kita ni, Tuan Azim, Cik Odah ni, mereka dah capai dah. Tuan Azam, Tuan Mentor. Okey, mereka dah capai dah financial freedom dengan time freedom tu. Tak kerja, ada duit. Anytime nak pergi umrah, boleh pergi umrah. Anytime nak pergi holiday, boleh pergi holiday. Sebab apa? Bisnes dekat handphone je. Bisnes mereka dekat tangan. Mereka tak perlu nak pergi office, mereka tak perlu nak pergi sana, pergi sini. Tak pergi ke certain location untuk buat bisnes, tak perlu. Bebas, dekat mana-mana je boleh buat bisnes. Asalkan ada handphone dan juga internet. Okey? Yang seterusnya tuan-puan, Public Gold akan sponsor trip kita setiap tahun. Ini yang saya kongsikan kepada tuan-puan sebentar tadi. Okey? Walaupun saya tulis dekat sini, Public Gold dia sponsor 30,000 seorang. Tapi untuk VVIP trip tahun ni tuan-puan, kita fly ke Budapest. Public Gold sponsor RM35,000 seorang. Untuk kita bercuti bersama-sama dengan tim kita. Okey? Dan tuan-puan, kita tak perlu nak fikir pun allocation untuk bajet hotel berapa, bajet makan berapa, bajet itu ini berapa, tak perlu fikir. Sebab Public Gold uruskan semuanya. Okey? Daripada hotel, makan, cari makanan halal dan sebagainya, semua Public Gold uruskan. Tugas kita apa? Cari baju nak bawa pergi. Cari baju untuk OOTD. Bawa kamera cantik. Bawa kalau macam perempuan. Apa lagi set-set pakaian cantik untuk pergi OOTD. Itu je. Selebihnya, Public Gold yang sponsor. Public Gold yang fikir. Bagi dia orang yang buat untuk kita. Okay? So, ini adalah antara pengalaman kami sendirilah. Saya dan Teacher Su, tahun lepas kami sama-sama pergi ke Indonesia. Okay? Indonesia bercuti. Public Gold sponsor. Masa ni, Public Gold sponsor kami lebih kurang RM9,000 seorang. Dari hotel, makan, pergi mana, melawat mana, yuran untuk masuk ke tempat tersebut, semua Public Gold sponsor. Okay? Dan tahun ni pula kami akan pergi ke Budapest. Saya dengan Teacher Su lah, kami sama-sama akan pergi ke Budapest. Naik cruise tuan-puan, bukannya landed naik cruise. Dan Teacher Su ni adalah rising star Indian, dalam Indian community untuk kita punya team. Bukan dalam 5G saja, tapi dalam Public Gold sendiri. Okay? So, kalau macam Cik Priyanka tadi, okay, boleh follow Teacher Su. Sebab apa? Dia tengah dalam fasa untuk membina tim. Dan dia nak tunjukkan kepada kalian peluang yang ada bersama dengan Public Gold. So, kalau tak follow Teacher Su ni, tak ikut dia sama-sama pergi bercuti bersama dengan Public Gold, sangat rugi. Sebab Teacher Su tak perlu pening kepala dah nak fikir. Duit nak bawa apa, tiket flight nak murah ke mahal, tak perlu. Public Gold lah sponsor. Naik Turkish Airlines lagi. Okay? Dan yang keempat adalah pendapatan yang boleh diwarisi lah. Benda ni sangat memberi kesan kepada saya sendiri. Which is, kita kalau jadi apa-apa kepada kita tuan-puan, kita tak tahu apa nasib kepada keluarga kita. Tapi Public Gold tidak. Dia menjanjikan kepada kita apa-apa berlaku kepada kita, income kita, hasil yang dapat daripada customer kita, dealer-dealer kita akan dapat kepada waris kita. Sebab tu bila tuan-puan jadi dealer nanti, okey, tuan-puan dekat satu bahagian dekat account gap tuan-puan akan letak siapa nomini, siapa waris tuan-puan. So Public Gold dah ready, siap-siap dah. Okey, apa-apa berlaku dekat Cikgu Ayu, siapa waris dia? Siapa yang kita nak contact? Mak dia, ayah dia. Income ni akan dapat dekat ayah dia, mak dia. Kalau dah ada anak, dekat anak dia contoh. Okay? So,
Ini adalah kisah benar tuan-puan daripada kisah Tuan Muda Arwah Abdul Rahman. Beliau ni tuan-puan, sahabat kami ni, Tuan Muda Arwah Abdul Rahman ni, beliau dah tahu dah tuan-puan, beliau tak hidup lama pun sebab beliau ada sakit yang kronik. Okey? So, bila beliau tahu beliau tak hidup lama, dia buat bisnes public betul-betul. Dan income ketika beliau hidup tuan-puan tak pernah cecah 5 angka sebulan. Tapi bila arwah meninggal, income beliau lebih daripada 5 angka setiap bulan. Bermaksud lebih daripada 10,000 sebulan. Kita yang hidup ni tuan-puan nak bagi dekat mak ayah RM1,000 sebulan pun saya rasa susah. Okey, sebab kita ada komitmen sendiri. Tapi arwah yang dah tak ada membina satu legasi untuk mak ayah beliau warisi. Dan bisnes beliau sekarang ni tuan-puan diwarisi oleh kakak beliau, Saidah Ismail. Okey, so nampak tak? Public Gold bila dia janji, dia kotakan. Public Gold kata setiap tahun kita akan pergi bercuti. Kita pergi bercuti. Setiap tahun, macam tahun lepas kan? Mereka bercuti tuan-puan. Saya nampak video-video sebab saya seorang guru tuan-puan. Bila kita dapat tiket pun, kita ada kekangan untuk pergi. Tapi bila saya nampak video-video bercuti mereka tuan-puan sangat seronok. Tak ada nampak kerisauan pun dekat wajah mereka. Sebab apa? Public Gold yang uruskan. Tahun ni, kita dah ready dah tuan-puan. Kita akan pergi ke Budapest 25 hari bulan 8 nanti. Seminggu sebelum cuti sekolah. Tapi daripada sekarang lagi, team management dah contact. Dah bagi tahu dah kita akan naik flight apa, kita bertolak hari apa dan sebagainya. Public Gold dah uruskan untuk kita. Kita buat apa? Kita tinggal nak angkat luggage je tuan-puan. Angkat pasport je. Okay? Dan arwah pun tuan-puan, setiap tahun walaupun beliau dah meninggal, qualify untuk tiket Public Gold. Qualify bercuti bersama dengan Public Gold. Siapa yang pergi? Mak beliau lah. Nampak tak? Public Gold, Datuk Seri Wira Louis Eng ni, bila dia kata dia buat tuan-puan. Bila dia kata income ni boleh kita warisi, income ni boleh kita warisi. Tak perlu kita nak pergi contoh macam kita kan sebagai pegawai kerajaan. Apa pun berlaku dekat kita. Banyak dokumen nak urus tuan-puan. Pergi sana, pergi sini, klaim itu, klaim ini. Tapi berdasarkan kisah daripada Tuan Muda Arwah Abdul Rahman ni, Public Gold yang uruskan untuk kita. Public Gold sendiri yang akan bantu kita. Masuk income dekat mana? Bank account apa? Public Gold yang uruskan. Dan sekarang ni, mak beliau tuan-puan income 5 angka tak kurang setiap bulan. Hasil daripada apa yang arwah bina ketika arwah masih hidup. Kita yang tengah hidup ni tuan-puan, tak tahu lagi bila akan meninggal. Kita tak tahu lagi bila riwayat kita akan habis. Okey, tapi beliau tahu dan beliau buat keputusan yang betul, bina bisnes bersama dengan Public Gold. So sementara kita masih lagi hidup ni tuan-puan, bina bisnes bersama dengan Public Gold adalah salah satu tindakan yang saya rasa macam satu bijak lah. Okey, bijak sebab kita dah ada real case scenario. Bukan semata atas kertas, bukan semata atas buku sahaja. Okey, so apa tugas sebagai dealer Public Gold ni adalah yang pertama, disiplin belajar je. Okey, disiplin belajar sampai ke ilmu, lepas tu kita servis penyimpanan emas kita. Kita nak belajar dekat mana? Okey, lepas ni saya tunjukkan. Okey, yang pertama, tim kita sediakan ilmu kepada tuan-puan. Kalau perasan, Tuan Syahmi perasan, Tuan Azman perasan, setiap bulan, saya sangat yakin, apply masing-masing, setiap minggu ada upload talk show. Apa lagi? Untuk join seminar kewangan, seminar kaya dengan emas. Seminar membina 1 juta pertama. Saya sangat yakin kalian mesti pernah dapat mesej daripada introducer masing-masing. Ini adalah ilmu yang kita sediakan kepada tuan-puan. Kalau kita rasa pada awal permulaan kita simpan emas, kita tak ada ilmu. Introducer kita suruh kita baca buku. Okay? Baca buku daripada Tuan Mentor, Tuan Zul. Okay? Bila kita tak ada ilmu nak jadi dealer, kita sediakan pula satu platform untuk tuan-puan belajar. Pergi join. Pergi belajar free. Tambah ilmu supaya lebih mudah untuk kita bantu penyimpan emas kita. Okey? Yang kedua, ini training online yang tuan-puan boleh join. Okey, satu PLT, satu lagi NDO. PLT adalah minggu pertama, hari Sabtu. Setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. Okey, sekali sebulan je. NDO ni pula minggu kedua. Minggu kedua, hari Sabtu juga. Sekali sebulan sahaja. Okey? So, Tuan Mentor saya tuan-puan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau pesan, kalau ada satu training yang tuan-puan tak boleh skip bila jadi dealer Public Gold adalah PLT. Okey, sebab apa? Dekat PLT ni tuan-puan belajar pasal sistem. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat.
Dan saya sangat yakin dekat luar sana tak ada bisnes yang sediakan satu training yang sangat lengkap untuk kita. Dia ajar apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, macam mana kita nak grow bersama dengan Public Goal. Okay? Public Goal ajar. Alright? Next. Tuan-puan boleh juga hadir, kena juga hadir weekly business meeting ni setiap minggu. Pada hari Rabu, tuan-puan, pada hari Ahad, tuan-puan, kita buat. So, trainingnya banyak ke tak? Tak banyak pun, tuan-puan. Seminggu sekali. Lepas tu, sebulan sekali. Lepas tu, kita ada lagi satu nanti, saya akan tunjukkan kepada tuan-puan lah, which is 6 bulan sekali. Okay? Yang kedua, kita sediakan tool set dengan skill set kepada tuan-puan. Okay, apa itu tool set dengan skill set? Kita sediakan semua bahan kepada tuan-puan untuk buat bisnes bersama dengan Public Goal. Ada website. Okay? Ada Facebook, ada Telegram. Website ni tuan-puan, sebelum ni saya buat bisnes masa dah belajar dekat UPSI dulu tuan-puan. Okay? Nak buat satu website tu, perlu spend beribu ringgit. Sebab perlukan coding yang kompleks. Tapi bila kita buat bisnes Public Goal, bersama dengan tim kita, 5G Associate, kita hanya perlu bayar RM30 je tuan-puan untuk dapatkan satu landing page yang lengkap. Saya ada button personalized untuk diri kita sendiri. So, kalau penyimpan emas kita nampak, oh, Tuan Syahmi ada landing page lah, ada website lah. Teacher Su ada website sendiri. Mesti mereka ingat kalian spend beribu ringgit untuk buat website. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu kemudahan yang tim kita sediakan untuk kita buat bisnes bersama dengan Public Goal. Okay, so next. Emas. Tuan-puan tak perlu fikir stok emas ni nak dapat dekat mana. Sebab Public Goal ni, dia punya emas ni unlimited. Sebut je emas apa. Semua ada. Sebab tu saya kata dekat tuan-puan. Okay, sebab tu saya kata dekat tuan-puan, bila masa kita buat bisnes Public Goal ni, semua tak perlu risau. Emas Public Goal sediakan, bahan-bahan tim kita sediakan. So, kita nak apa lagi? Buat je lah bisnes Public Goal tu. Bantu je penyimpanan emas kita. Okay? So, next. 3, kita ada support team. Tuan-puan, dalam team kita, saya nak bagi tahu kita terdiri daripada golongan profesional sebenarnya. Ada cikgu, ada doktor, arkitek, engineer, kerja kilang, bekas kerani, semua ada. Okey, tuan-puan rasa kalau tuan-puan tengok dalam gambar ni, semua nampak macam CEO Mega Holding, sebenarnya tidak. Mereka pun bermula macam orang biasa macam kita juga. Okey, tuan mentor kita tuan-puan, Tuan Zul ni tuan-puan, okay, dia chartered accountant. Okay, which is sebelum beliau buat bisnes Public Goal, beliau adalah seorang miskin bandar. Okay, gaji B40 macam kita juga. Tapi bila beliau buat bisnes Public Goal betul-betul, berpegang kepada PG1 System, berpegang kepada kata-kata Datuk Wira. Okay, tuan mentor sekarang ni tuan-puan, income beliau setiap tahun tak kurang daripada 3 juta setahun tau. Bermaksud berapa banyak Public Goal bayar kepada Tuan Zul kita sendiri. Okey. Kalau tuan-puan nampak kiri dengan kanan, Tuan Azim dengan Tuan Azam. Mereka ni bukannya pewaris CEO Mega Holding tuan-puan, tidak. Mereka adalah pesara mahasiswa. Belajar dekat UPSI dulu, buat bisnes betul-betul, habis grade dekat UPSI, habis degree, tak jadi cikgu. Mentaliti kita kan, kalau kita jadi cikgu, kalau kita belajar dekat UPSI, kita akan jadi cikgu, betul tak? Tapi mereka tidak. Habis dia belajar dekat UPSI, bisa dah sustain, income dah lebih RM10,000 sebulan, buat bisnes Public Goal. Dan sekarang ni, mereka punya empire sendiri, dah lebih daripada 100,000 orang. Bayangkan berapa banyak income yang mereka dapat. Walau kalau tadi saya kongsi kepada tuan-puan, 1,000 orang penyimpan emas kita bantu, kita dapat RM5,000 income. Kalau kita ada 100,000 orang penyimpan emas di bawah empire kita, berapa ribu ringgit income kita setiap bulan? Anggaran. Cuba kira. Okay. So next. Tuan-puan akan dapat mentorship daripada Tuan Muhammad Zulkifli sendiri. Tuan-puan, dalam tim kita, kita ada satu benda yang mahal, iaitu mentor. Bermaksud, tuan-puan tak perlu nak jalan hutan yang tak ditebang lagi. Tak perlu. Tuan mentor kita sendiri dah tebas jalan tu, tuan-puan. Mereka dah buka ruang yang betul, jalan yang betul untuk kita buat bisnes Public Goal betul-betul. Jalan yang salah, mentor kita tegur. Jangan buat cara ni, salah. Cara yang tak betul, mentor kita tegur. Oh, cara ni salah. Mahal, tuan-puan. Dekat luar sana, mana ada kita buat bisnes, contoh, kita buat bisnes Laksa ke, kita buat bisnes Cokoja ke, mana ada mentor. Kita nak akses kepada title mentor tu pun, tuan-puan, perlukan certain level. Tapi kita dalam team 5G nak akses kepada tuan mentor tak perlu level.
kita join je training-training semua, tuan-puan boleh jumpa dengan tuan mentor directly. Boleh minta nasihat daripada beliau. Beliau ni sangat murah ilmu, tuan-puan. Okey, sangat murah ilmu. Okey. Ini adalah antara gambar kami lah bersama dengan tuan mentor, tuan Zul, tuan Azam, tuan Nazim. Okey, dan saya dengan suami, kami sentiasa hadir dekat mana mereka hadir. Sebab apa? Kami nak follow mereka berjaya ni. Walaupun tuan-puan nampak saya Teacher Su dah akan pergi ke Budapest hujung bulan 8 ni. Cik Azalia akan pergi ke Budapest hujung bulan 8 ni. Tapi kami still juga follow tuan mentor, follow leader kami. Sebab apa? Kami nak berjaya macam mereka, tuan-puan. Dan saya sangat yakin, tuan-puan kalau dah bantu, dah dapat income RM5,000 sebulan, tanpa perlu pergi kerja, tuan-puan mustahil akan stop. Macam Teacher Su sendiri, Cik Azalia sendiri. Cik Azalia ni, tuan-puan, pesara mahasiswi. Okey? Habis belajar, tak kerja. Kalau macam saya dulu, habis saya belajar, saya nak cari kerja. Okey? So, Cik Azalia, lepas dia belajar, dia terus buat bisnes public goal betul-betul je. Income sekarang ni, tuan-puan, lebih daripada RM10,000 sebulan. Okey? Kita kalau bekerja dekat swasta sekalipun, perlu ambil masa at least 3 ke 4 tahun untuk dapat income RM10,000. Tapi buat bisnes public goal ni betul-betul, saya jamin. Tuan-puan, kurang daripada 2 tahun, tuan-puan akan capai income yang tuan-puan nak. Okey? So, saya dah share dengan tuan-puan apa benefit jadi dealer. Okey, apa yang kita sediakan kepada kalian bila kalian dah jadi dealer. Kalian bila jadi dealer, tuan-puan tak akan terkapai-kapai. Tuan-puan tak akan terkapai-kapai. Bermaksud, tuan-puan tak akan tak tahu nak buat apa. Mustahil. Sebab apa? Once jadi dealer, Grab je promosi dealer. Contoh, nak Grab promosi RM30,000. Nak Grab promosi 30 gram. 55 gram. Malam ni juga, Teacher Su akan bantu. Contoh, Cik Piaga. Bantu untuk upgrade dealer. Esok, terus join kita punya training. Esok, terus join kita punya circle. Tuan-puan tak sempat nak terkapai-kapai. Tak tahu nak buat apa. Tak sempat. Sebab tim kita serius nak bantu tuan-puan capai apa yang kami capai juga. Dan kami tak cakap kosong. Sebab kami sendiri dah tunjukkan bukti-bukti kejayaan apa yang kami dah capai. Kami dah tunjukkan bukti-bukti kejayaan apa yang Tuan Nazim, Cik Odah dah capai. So, it's our turn untuk bantu kalian pula. Sama-sama kita buat bisnes public goal ni. Sama-sama kita capai financial freedom dengan time freedom. So, cara yang pertama untuk kita jadi dealer semestinya, okey, yang pertama kenalah beli tiket PLT, tuan-puan. Kena join training dulu. Sebab, tuan-puan, kalau kita bagi duit ataupun kita bagi emas, satu gunung sekalipun kepada orang yang tak ada ilmu, emas tersebut akan susul, tuan-puan. Tapi bila kita ada ilmu, daripada satu gunung emas, kita boleh jadi bergunung-gunung. Macam gitu. Okay, so bila kita jadi dealer, tuan-puan tak ada ilmu, tuan-puan akan menggagau. Tuan-puan nak bantu penyimpanan emas macam mana. Tapi bila tuan-puan join training, okay, bila kita join training, tak perlu nak fikir apa-apa, tuan-puan. Ilmu tu memang ada depan mata dah. Tinggal kita nak buat je. Okay, yang kedua, Grab promosi emas. Okay, Grab promosi emas kena belilah 30 gram ataupun 55 gram ikut bajet anda masing-masing. Okey, seterusnya, kalau ada dekat sini yang usia bawah 25 tahun, saya rasa dekat bahagian komen tadi tak ada yang 25 tahun ke bawah. This is our special event lah untuk tim kita 5G. Mereka akan join Millionaire by 30. Tapi kalau tak silap saya, dalam ni tak ada yang bawah 25 tahun. Jadi saya skip yang ni. Okey, so next. Ini saya skip juga sebab ini adalah untuk MB30. Okey. Okay, so saya bukan pakar. Okay, saya bukan pakar, tuan-puan. Kalau tuan-puan nampak saya pakar, tidak. Saya seorang guru biasa je, tuan-puan. Tapi saya belajar daripada tuan mentor. Saya belajar daripada leader kita, Tuan Azam, Tuan Nazim. Achievers kita. Macam mana mereka berjaya. So, macam mana mereka nak berjaya? Mereka tak pernah skip kita punya training, tuan-puan. Sebab dekat training ni lah, semua ilmu-ilmu disampaikan kepada kalian. Cara nak bantu penyimpanan emas, SOP, income-income yang ada. Okay? Tak pandai nak buat konten TikTok. Tak pandai nak sampaikan ilmu. Tak pandai nak bercakap. Kita ajar dalam training. Which is, tuan-puan hanya perlu bayar. Normal price ni RM90, tuan-puan. Okay? Sekejap Tapi kalau tuan-puan Grab, sebelum 25 hari bulan, tuan-puan akan beli pada harga promosi which is RM50. So hari ni 23 hari bulan.
Ada lagi 2 hari untuk tuan-puan grabkan promosi kita punya training PLT ni. Okey? Supaya apa? Dapat harga murah lah. Dapat diskaun RM40. Tak perlu nak beli harga RM90 ni. Okey? So tuan-puan, itu sahaja perkongsian saya kepada kalian pada malam ni. Okey? So, bila kita jadi dealer ni tuan-puan, sebenarnya saya tekankan lagi sekali, tugas kita mudah je. Tugas kita sampaikan ilmu, bantu penyimpan emas. Tugas kita sampaikan ilmu, bantu penyimpan emas kita pula. Itu je tugas kita sebenarnya. Lepas tu the next step, macam apa yang saya buat kepada kalian lah. Kalian dah capai at a certain point, kalian dah capai financial freedom, time freedom, it's your time nanti akan bantu lagi orang lain untuk capai apa yang kalian capai. Okay, so saya kembalikan kepada Teacher Suganti. Okay, terima kasih kepada Cikgu Ayu Syafiqah atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan penuh inspirasi. Jadi saya percaya tuan-puan, sekarang tuan-puan sudah diperkenalkan kepada satu peluang bisnes di Public Gold, di mana anda boleh menjana pendapatan minimum 5,000 hingga ke 10,000, even more than that. Jika anda betul-betul serius, betul-betul follow sistem yang kita sediakan, sebab semua tim dah sediakan. Dan Cikgu Ayu pun sudah kongsikan, tak ada rahsia lagi dah. Itulah yang kita buat, itu yang saya buat, itu yang Cikgu Ayu buat, itu yang semua dealer-dealer di dalam tim kita buat. So sementara tuan-tuan fikirkan kalau ada soalan nak tanya kepada speaker hebat kita. Saya nak minta, saya nak invite tim teknikal untuk tayangan video. Dipersilakan tim. Sebagai doktor, pekerjaan kita menuntut pengorbanan sampai terlepas sangat-sangat berharga. Inilah inisiatif saya membina kebebasan masa bersama keluarga tersayang. Bukan semua side income sesuai dengan tugas dan jiwa seorang guru. Dalam PLT, saya jumpa bisnes bersistem yang mudah dijalankan di mana-mana pada bila-bila masa. Tanggungjawab besar, komitmen tak habis-habis, sampai nak me time pun susah. Apatah lagi travel. Training PLT buka jalan untuk saya travel keliling dunia macam VIP setiap tahun. Bersara bukan bermakna harus ketinggalan dengan teknologi baru. Saya bangga dan mahir menggunakan ilmu marketing dan teknologi terkini. Untuk dapat active income memang mudah untuk usahawan, tapi passive income itu yang mencabar. Dengan bisnes ni, saya dapat passive income 5 angka sebulan dengan sangat mudah dan pantas. Suri rumah pun ada impian tinggi dan nak lihat momen anak membesar depan mata sendiri. Dengan training PLT, semuanya boleh belajar dari rumah sahaja. Dulu, ingatkan satu-satunya cara nak dapatkan income kena pergi kerja lepas tamat belajar. Rupanya, anak muda pun boleh bersara seawal usia 20-an, semuanya bermula di PLT. Tak kisah apa pun latar belakang anda, kalau ada keinginan yang kuat untuk belajar dan berusaha, anda pun boleh berjaya capai passive income 5 ke 10 ribu sebulan dalam masa 24 bulan bersama Public Gold. Jika mereka boleh, anda pasti boleh. Sertai PLT sekarang dan cipta kejayaan anda. Baik tuan-tuan, sebentar tadi itu adalah video berkenaan training PLT yang disediakan oleh tim. Jadi tuan-tuan, PLT ni bukan sekadar kelas tentang yang mengajar anda cara menjual emas ya. Ini adalah satu platform di mana anda akan belajar bagaimana cara marketing, cara menjalankan bisnes ini dengan lebih teratur. Dan dengan adanya disiplin dan effort daripada tuan-puan hanya dengan menghadiri training yang diadakan sebulan sekali ni PLT, anda pasti dapat mencapai kejayaan yang besar bersama Public Gold. Jadi ramai yang impikan pendapatan minimum 5,000 tanpa pergi kerja. Anda boleh lihat dekat sebentar tadi video tu, kita ada doktor, kita ada cikgu, kita ada engineer, kita ada suri rumah, kita ada usahawan, ramai lagi tuan-puan yang pelbagai background telah mencapai mencipta kejayaan dengan bisnes Public Gold. So apa yang perlu anda lakukan senang saja, grab package promosi emas tadi yang Cikgu Ayu telah kongsikan dan juga grab tiket PLT.
Okey, dan juga satu lagi training fizikal yang diadakan setahun 2 kali itulah. Okey, so saya nak buka platform ni sekarang untuk sesi soal jawab bersama speaker. So jika anda ada sebarang soalan, anda just unmute mic dan boleh tanya soalan anda sekarang. Bertanya. Boleh Cik Syarmi? Tu tiket PLT tu kena bayar setiap bulan ke macam mana? Sekali je? Cikgu Ayu? Okay, training tu untuk tiket PLT tu kita kena beli setiap bulan. Tapi dia ada dua harga lah. Dua harga. Kalau kita beli sebelum 25 hari bulan, kita akan dapat harga diskaun RM50. Tapi kalau kita beli selepas 50 hari bulan, kita akan beli pada harga asal lah RM90. Tapi kalau kita beli tiket PLT, automatically akan dapat NDO sebab dia combo. Macam gitu. Dan kita punya PLT tu pula ada dua sesi lah. Satu bulan tu kita belajar marketing, the next month kita belajar PG1 system. Marketing tu nanti Tuan Syami akan belajar cara buat TikTok, Instagram, Facebook, menulis, WhatsApp business, semua kita ajar. So the next month pula kita belajar PG1 system. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, macam mana nak growkan business, macam tu. So the next month lagi kita repeat lagi marketing. So kita sentiasa akan refresh ilmu berkaitan dengan marketing dan juga PG1 system lah. Macam tu. Jelas tak? Okey ya, Cik Fahmi. So sebenarnya PLT ni kami setiap dah 2 tahun lebih kami join setiap bulan sebab setiap kali perkongsian daripada speaker-speaker yang berbeza dan ilmu-ilmu pun berbeza juga. Sebab sekali kita belajar, macam contohnya kita nak buat video ataupun buat live, okay, semua ni adalah bahagian teknikal yang mungkin tuan-puan tak pernah try sebelum ni. So sekali belajar memang tak faham lah. So setiap bulan dan memang sangat-sangat murah, RM50. Tuan-puan memang tak dapat kat luar sana. Nak belajar TikTok, bahagian marketing, editing, okay, saya rasa satu kelas pun mungkin dah beratus-ratus kena bayar. Tapi dekat sini speaker semua tak dibayar. Mereka bagi perkongsian ilmu secara percuma sahaja. Okay. So terima kasih untuk soalan tadi. So Cik Syami, boleh saya tahu Cik Syami okey ke package emas tadi tu? Cik Syami nak grab promosi yang mana satu? Normal dealer ke? Priority dealer ke? Oh, berharga. Ya. Yang normal dealer 50 kan? Lebih. 30 gram. Oh, yang tu. Oh, saya dah beli dah sebenarnya. Dah beli package emas ya? Dah beli dah. Dah berbayar lah. Tapi tak ni, kita tak join tiket. Kita tak join kelas. Oh, okey. Kalau macam tu senang je sekarang. Cik Syami cuma perlu beli tiket. Dah boleh inform introducer. Nanti dia akan tolong Cik Syami untuk upgrade. Jadi dealer. Jadi kita jumpa dalam training PLT minggu depan lah. Macam ni. Okey, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Cik Syami yang telah mengambil keputusan. Okey, yang sangat betul lah. Okey, so seterusnya saya nak minta Tuan Azman. Cik Azman boleh, Cik Azman ada apa-apa soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada soalan, so Cik Azman clear ya. So Cik Azman bercadang nak ambil package yang mana tu? Tak sampai masa lagi sekarang. Okey, tak apa. Cik Azman boleh, ya? Ya. Okey, kalau macam tu Cik Azman boleh contact balik introducer, nanti boleh bincang lah macam mana boleh dan atau boleh join dulu training, belajar dulu. So lepas tu bila dah sediakan amount tu boleh je terus grab package dealer. Okay. So next saya nak invite Cik Rosaline. Cik Rosaline ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada ya. Okay, jelas. So Cik Rosaline nak grab package mana tu? Sekarang belum decide lagi, tapi kalau macam ada pilihan nanti saya akan contact dengan Tuan Azim lah. Okey, faham. Okey, untuk pengetahuan semua peserta, hari ini kita actually dah ada promo price untuk package dealer sehingga 31 Julai. So kalau anda nak grab, anda ada peluang untuk grab, saya syorkan cuba grab pada masa ni sebab dia hanya buka sampai end of this month saja. Dia jarang-jarang kita dapat promo package ni lah. Nanti boleh check dengan introducer. Okay. So Cik Akmal.
Cik Amal boleh ke unmute mic? Tiada soalan. Okey, Cik Amal bercadang untuk Grab package yang mana satu, Cik Amal? Okey, belum lagi. Okey, baik. So, Miss Priyanka, any questions? Okay, Miss Priyanka, are you there? No questions. Okay. So Miss Priyanka, later you can actually discuss with your husband first because you informed me, right, about the package. Need to discuss with the husband. Okay. So later you can inform me lah. Okay. Okay. So next, Cik Intan. Cik Intan ada apa-apa question untuk speaker kita? Berkenaan dengan ni. Okay, tiada soalan. Cik Intan bercadang ambil package yang mana satu? Atau dalam idea nak ambil package yang mana satu tu? Okay, juga belum fikirkan lagi. Okay, so okay, untuk terima kasihlah semua peserta yang telah aktif participation untuk sesi hari ini. Tuan-puan, cuba tuan-puan, kalau tuan-puan fikirkan tak ada bisnes lain yang semurah dan semudah Public Gold. Sebab apa? Tuan-puan bukan beli produk yang biasa-biasa, tuan-puan beli emas. Jadi dekat sini tuan-puan actually dalam win-win situation lah. Tuan-puan dapat emas, tuan-puan jadi dealer, upgrade, dapat peluang menjana income. So kalau beli emas dekat kedai-kedai dekat luar sana, saya rasa tak ada tempat yang akan share profit dengan kita. Tapi Public Gold sanggup share profit dan bukan RM1, RM2 ya tuan-puan. Boleh jana sampai 5 digit, 6 digit income dengan Public Gold. So saya harap tuan-puan hari ini yang hadir dapat mengambil peluang ni dan since kita dah ada promo package, boleh grab opportunity ni. Okay, so boleh consult dengan upline introducer masing-masing lah. Okay, so terima kasih juga kerana meluangkan masa untuk hadir ke sesi kita. So saya rasa itu sahaja. So saya nak minta tim teknikal untuk sesi fotografi. So siapa yang boleh buka kamera, saya syorkan untuk buka kamera untuk fotografi kita. Okey, baik. Kita ada satu piece sahaja. Boleh get ready? 1, 2, 3. Alright, itu sahaja. Saya serahkan kepada moderator.